Aku takkan join punya mana-mana event. Tapi tu dulu. Sekarang tahu-tahu sampai Ganu. Sampai je Ganu, kami pergi pantai kutip sampah bagi orang Genai. Sila-sila orang Ganu pun tak pernah kutip sampah tepi pantai. Kali ni aku join event TMB Jom Candat 2026 dengan Kelab Kilat Seberang Perai yang terdiri daripada 12 orang fighter. Lebih kurang 300 penyertaan yang terlibat dalam event ni. Dari Kelab Kilat Utara sampai ke Selatan dengan tujuan yang sama, nak jadi juara event kali ni. Ni kami punya tekong dengan awak-awak. Mereka ni memang function teruk. Event kali ni memang meriah. 24 biji bot turun mencandat. Aku ni daripada dulu memang teringin sangat nak mencandat. Tapi bukan apa, risau jadi kain buruk je. Sampai je spot pertama, turun-turun terus makan. Memang makan terus. Tapi aku tak berani makan, takut keluar saka. Single barang antik nih berkelas. Mereka dekat atas bot ni memang semua fighter. Ada yang tewas, tapi takkan biar punya datang jauh-jauh, takkan nak lena. Dia punya steam candat tu aku tak tahu nak habak macam mana. Hampa kena datang cuba sendiri. Lepas right. Double. Kat kelima. Oh, okay, set. Sepanjang malam tu 3 kali kami tukar spot. Ni personal record untuk aku. Dia punya feel memang syahdu. Bagi yang semua sikit. Oi, gemuk oi. Gemuk macam kawan saya. Gemuk. Cabang mana. Tiga pagi baru start. Overall untuk event ni kami dapat nombor 6. Dah tak naik podium, kami takkan tunggu punya, terus balik. Trip mencandat ni memang sempoi.